Selangor tau. Pakatan Harapan Selangor. Satu ahli majlis pun tak nak kasih tau. And dia orang tak nak telur mau buka mulut tau. Pasal dia dapat jawatan timbalan Perdana Menteri dan lagi dia punya member AMDAP semua dapat berapa menteri tau. Semua dapat menteri. 7 kan 8 kan tak tahu. Termasuk dia 9. Semua dia orang comfortable mah. So dia apa peduli dengan MIC MCA. I want to give a message to MIC MCA. Don't trust this fella. Jangan percaya dia. Saya minta MIC MCA sama itu PBRS ke something daripada Sarawak ke Sabah tu. Kasih tendang keluar ini UMNO daripada Barisan Nasional. UMNO kan maya kuat mah, dia selalu cakap maya besar, dia orang maya kuat. Pergi lawan. Independen lawan. Tak payah MIC MCA. Barisan Nasional bukan UMNO punya bapak punya. Itu milik 3 orang, MIC MCA dan UMNO dan PBRS. Okay?